Hari ini kami terjumpa satu kedai yang baru dibuka. Inilah dia, Ori Ayam Kampung. Nampaknya di sini ada macam-macam pilihan set. Ataupun kamu nak pilih lauk sendiri macam nasi campur pun boleh. Lauk sini ada udang galah, kari kambing, ayam rendang, ayam kampung masak lemak, asam pedas dan lain-lain. Sebenarnya saya datang sini sebab dengar kata lobster sini hanya RM88 seekor. Alamak, sedap ke ni? Wow, mantap. Walaupun lobster ini adalah termurah yang saya pernah makan, kualitinya top notch, sangat berbaloi. Rasanya ini kali pertama saya order nasi lemak ayam kampung. Nasi basmati dengan sambal padas-padas manis, hebat. Ayam kampung goreng, rangup di luar, lembut di dalam. Dengan sedikit rasa masin-masin manja, sungguh menyelerakan. Terkejut saya, tak tahu pula kawan saya order kari kepala ikan. Harga yang kecil RM78, yang besar baru RM98. Harga sangat berpatutan. Kualitinya pula bukan kaleng-kaleng. Memang gila sedap. Seakan terapung-rapung di kayangan. Overall, makanan sini kena tekak. Harga okey. Lain kali nak cuba nasi campur pula.